2,000 kapal boleh berlabuh kat Melaka dalam satu musim. Menunjukkan betapa banyaknya kapal dari seluruh dunia datang berlabuh. Ada yang nak tunggu hari monsun habis, ada yang nak dapatkan rempah dan juga teh. Melaka waktu tu dah ada sistem pemerintahan dia sendiri. Dia dah ada raja, ada pembesar, ada tentera dia sendiri. Melaka ni waktu tu kira besar jugalah level-level empire. Sampailah dia jatuh pada 1511. Macam mana dia boleh jatuh dan boleh kalah dengan Portugis? Adakah sebab waktu tu senjata tentera Melaka cuma ada keris, tombak dan juga panah? Sebenarnya waktu tu Melaka dah ada hubungan dengan Turki Uthmaniyah. Uthmaniyah masa tu dah ada meriam yang besar, ada senapang dan macam-macam lah. So Melaka pun dia akan guna pendekatan yang sama. Cuma Melaka ni dia punya meriam dia tak boleh tembak sasaran yang jauh berbanding dengan tentera Portugis. Menurut catatan John Crawford dalam buku The Indian Archipelago, waktu tu memang Melaka dah ada senjata api. Cuma advance tak advance je. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan Melaka ni kalah dengan Portugis. Tapi saya nak kupas satu je lah. Faktor utama dia, Melaka ni dia ada masalah dalaman. Contohnya, Sultan tak berapa nak bijak, pembesar merapu, rakyat tak bersatu, rasuah bermaharajalela. Melaka memang lemah waktu tu. Portugis nampak dan perasan benda tu dan diorang decide sekaranglah masa yang terbaik untuk kita attack dan tawan Melaka. Sebab Portugis ni memang dah lama geram dengan Melaka ni. Sebab dekat Melaka ni ada banyak barang-barang yang orang Eropah tergila-gilakan. Contohnya macam rempah, teh, sutra, tekstil dan juga logam. Padahal barang ni bukannya daripada Melaka, tapi daripada seluruh dunia dan juga Nusantara. Melaka ni pula ambil untung daripada kutip cukai dan juga tol. Easy money lah orang cakap. Sebelum Portugis serang pada tahun 1511, diorang sebenarnya ada hantar utusan jumpa dengan Sultan Melaka untuk bodek Sultan ni. Portugis nak Melaka jual rempah dengan diorang je, jangan jual dekat orang lain. Tak cukup dengan tu, Portugis nak Melaka bagi diorang sendiri kawal laluan Selat Melaka. Jawapan Sultan, memang tak bagilah. Memang Sultan murka dengan permintaan Portugis. Itu yang Portugis naik syeh weh. Sampai diorang minta tentera Portugis dekat Goa India tu turun bantu attack Melaka. Sultan Melaka pun dapat tahu, apa lagi Sultan Melaka ni mintalah bantuan daripada tanah-tanah jajahan macam Johor, Pahang. Tanah jajahan ni selain daripada diorang hantar tentera, bila Melaka perlukan, diorang hantar juga emas, biji timah dan hasil-hasil yang lain lah. Sebagai balasan, Melaka akan beri perlindungan dan sokongan ketenteraan bila diperlukan. Portugis dapat tahu kelemahan pertahanan kota Melaka ni daripada maklumat si Kitul. Geram je aku dengan si Kitul ni kan. Portugis pun bedil lah jabatan tu guna meriam. Lepas tu diorang buat serangan. Jabatan tu pun diorang bakar supaya Melaka tak boleh hantar tentera dengan cepat. Taktik utama Portugis ni dia pecahkan pertahanan dari laut sebelum tentera mendarat. Dengan hancurnya, runtuhnya jabatan Melaka tu, kota Melaka dah terputus bekalan. Bekalan makanan, tentera dan lain-lain lah. Semua ni yang memudahkan kerja Portugis. Yang masa tu, tentera Portugis cuma ada 1,200 orang sahaja. Ibarat kota Melaka time tu, tunggu masa je lah nak kena sembelih. Kesudahannya, kita pun tahu kota Melaka runtuh, istana, masjid, tembok, kota semuanya diruntuhkan dan dibina kota Formosa. Dekat sinilah kita dapat belajar yang musuh dalam selimut ataupun duri dalam daging tu lebih bahaya daripada ancaman daripada luar. Tak kira lah kau punya empire tu dah 111 tahun pun, tetap boleh musnah dan rebah. Negara kita baru 69 tahun merdeka, tapi kita dah sibuk bercakap antara satu sama lain. Dan saya tak pelik pun kalau sejarah Melaka ni berulang kembali dekat negara kita. Secure your legacy.